Ni kita nak petik, nak buat nasi kampung. Sebab hari ni Lara Queen ada rumah. Dia datang petik buah. So Siti nak ambil yang bagi yang pedas-pedas sikit lah. Nak bagi dia kata apa? Allah, susah nak bagi dia pedas-pedas. Tak pedas tak sedap weh. Kena podeh. Sebab lama-lama butuh tak putih. Hantar lu. Pokok aku. Senang ada pokok cili sendiri kan. Wah, jatuh. Ni kalau ada segar aku. Okey. Dapat. Nak mesin. Wah. Sebab. Mak Ma dia suka dia tak tuali di sepah-sepah. Tak sini. Uish. Kita mesin. Kita air sikit tak cukup. Air. Di. Tidak panaskan minyak. Ini jadi kita mesin ni. Jadi nak lenyik nasi ni. Lenyik orang panggil. Wah, Melaka. Okay, hari ni saya ada si visitor. Tu visitor saya. Jangan tu dia. Ambil kain aku juga. Kak Long. Tadi dia dah rembat kebutan Saki tadi. Dia datang. Habis. Ini tak perlu. Tadi aku tengok apa dia bayar, apa dia bayar di sini.
Ni dah diletak. Cukup rasa. Rasa yang mana? Kan macam. Garam. Kau tahu dah boleh sedikit. Ni garam yang tengah top sekarang. Diorang sekarang tak pakai yang garam putih tu. Diorang sekarang pakai garam ni, garam warna merah. Dia kalau garam kau letak garam macam banyak macam mana pun dia takkan masin. Dia takkan masin. Takkan kawal masin dia. Kalau korang letak yang apa tu? Garam yang putih tu masin sangat. Masin. Kalau yang ni dia takkan masin. Rasa je cukup. Ni takkan masin. Jangan kawal masin korang. Sebab ni untuk yang macam makcik yang ada darah tinggi ke apa kan sesuai. Kan ni. Kalau kau nak cari garam merah tu kau cari kat kedai RM2. Tak ada kedai RM2. Kau cari korang cari dekat mana? Kedai 99. Dah ada jual. Sebab ni semalam hari tu anak buah Mak Mutazati yang belikan. Tati puas cari tau garam tu. Akhirnya dia beli juga. Dia tahu selera Tati. Bagus. Okay, ni tinggal nak masuk nasi je. Masuk nasi, lepas tu Tati akan masuk telur tadi. Okay. Ni Tati masuk nasi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sini. Kita ada buah ni, buah ikan kuning. Kuah ni. Kuah lah. Saya rasa tak air sikit. Okey. Dia tumpah habis kan. Oi. Nampak? Belum tu nanti dia pula cakap kembali lagi YouTube channel Mami Sarah. Dah. Nak dekat habis video baru nak cakap. Mami Sarah. Fokus. Fokus. Okay, ni yang telur. So kacau. Ni namanya nasi goreng bodoh nama dia. Makan jadi pandai. Bila makan dah jadi pandai. Ini. Iya. Okey, siap untuk hidangkan tetamu Zati. Tetamu Zati adalah garam. Siap. Mana? Letak. Burang! Mana air saya? Tu. Ini pun boleh lah. Itu dah habis air. Habis tu? Makan tu? Makan. Nasi goreng bodoh. Bulu. Dah tua semua. Kamu buat satu kan? Banyak adik kan? Betul. Semua ni orang aku. Ini kat dulu lah. Hari kat dulu lah. Berapa? Tak pernah satu ni. Tak ada. Ni 60. Aku 35.